sebentar, sembang santai-santai tentang hidup kita dan apa saja, kongsi cerita apa salahnya. Janji cool and chill, jom jom jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom jom jom. Singgah sebentar, yeah. Saya bersyukurlah dapat hijau dengan TMB. Ada all these things, it's really impressive lah, and you are in awe lah when you see all these big engineering punya structures ya. Masa demo kat TMB, bila baru demo tahu abang saya pun ada kat TMB juga. Bila tengok muka tu tahu selalu. Oh ya ke? I think your brother tu masa dekat Kelantan lagi kan. I tengok your itu tu nama pun dekat nak serupa dah. Tapi demo ni dua ni memang ada ni lah. Ada seumur ke? Ketidak ngabel lah apa. Maknanya tak berpisah, tak betul. Tak boleh lagi. lagi. Dia semua magnet. Ina buat pelan. Kalau dia kau kau. Sedap tu. Dia ada kaitan seumur. Ada kaitan seumur. Lagi situ jumpa abel lagi ni. Boleh bisa ni. Ini pingat so. Tengok lutut dia. Nak naik tu. Jangan. Tak boleh dah sakit ni. Sakit dah. Sakit dah. Kau rebah apa ni? Lepas jumpa di bangsa tu kan? Kau rebah. Ya Allah, Rebah exactly after bangsa tu. Daripada mana? Pergi parking. Okey, kau parking. Kau parking jauh lah. Kau parking dekat Lucky Garden actually. Dah walk over. Lunch pun ni. Hari tu lah lunch hari tu ya. And then I walk over. And then Ayi send me off. Ayi send me dekat tu. So I park somewhere dekat rumah orang lah. Because I pun tak si bayar parking somehow. Tapi so I park next to macam tepi jalan lah. So it's in front of the houses. Tapi I have to run down I have to go down the masa naik tu you tak perasan. Because it's a slope then you go up onto the pavement where you walk, and then after that bila turun tu you tak perasan ada tunggu kayu. Allah. Dan I sakut kaki situ gebah. Gebah tu kat. Mujur tak atas lepas pagi. So jatuh, landed on my knee. Oi, sakit. Landed on my knee, and then I pun hatilah mula-mula fikir, gebah ni habislah aku kata. Pecah kepala lutut ke apa. And then siapa orang di BKL, hok kerja di BKL pun mari unggah tengok. Ya Allah. Tapi alhamdulillah lah tak ada gapo-gapo. Cuma dia bekak lah. Dia bekak lah. Pucuk tak pecah, tak patah. Nak geruh tu kan. Nak geruh kan. Ada sajalah gapo-gapo. Macam kita tambah-tambah kita umur kita gini kan. Jatuh sikit pun dia ada ni kuat. Jadi actually masa tu kan entah ya. Dah dekat dekat kos sebelah dah. So Ji, kecil bak tabung kita je. Okey. Setakat ni. Ni ginilah sebab kita pun adalah maknanya kita menjalankan satu aktiviti ngutip sumbangan lah untuk bagi sumbangan kepada saing-saing kita yang tidak bernasib baik, yang memerlukan pertolongan. Maknanya kita tagline kita semua kita letak sign pas bila kan. Maknanya kita kalau boleh kita nak sign siapa bila-bila, dan kita mana-mana hot sign kita yang tak bernasib baik tu kita nak tolong semampu boleh. Dan sebab tu kita run this tabung, kita panggil tabung ukhuwah. Tabung ukhuwah ni. Tabung ukhuwah. Comel baju tu. Jadi saya pun ada kesempatan juga nak buat baju lah, baju ukhuwah
ukhuwah Becak itu. Jadi Kita apa ini kita jaga kita. kita jaga kita. Mana tak ada orang lain dah. Tak ada orang. Di kadang-kadang kan kita dah tengok kan saing lebih pada adik-beradik sebenarnya. Saing lebih pada keluarga kadang-kadang kan. Nak menolong ni kan. Jadi salah satu ni kita I think semua batch kita tahulah kan. Kita dah buat kutipan tiap-tiap bulan. Tak kisahlah RM1 ke RM10 ke. Tak payah royak kau siapa-siapa. Masuk je dalam tabung tu. Jadi yang bolehnya kita dah memang kita bagi yang betul-betul memerlukan. Dan kita identify 5 orang. Identify 5 orang. Memang kita tidak tidak membazirlah duit tu kan. Memang kita guna, kita memang select, kita memang go through filter everything, kita bagi hak kepada yang betul-betul memerlukan. Jadi kita tak silah saing kita kan. Kita ni alhamdulillah dibagi rezeki cukup. Tak adalah kaya, tak adalah apa kan, tapi cukup. Tapi ada orang hak dia maknanya RM5 tu sangat berharga. Jadi kalau kita bagi RM5 ke RM10 kan, alah sebulan kan RM10, tak serah apa. Tapi bagi mereka bermakna. Maknanya kalau 50 orang bagi RM10, dah berapa dah? 500 kan? Jadi itulah. Jadi tapi hak pentingnya ikhlas. Jadi salah satu benda yang kita buat ni, macam ni saya buat try buat baju ni kan. Siapa-siapa yang nak beli sambil menderma. Boleh lah. Saya akan set harga. Harga tu memang hutang dia tu akan totally masuk tabung. Saya tak ambil derma, saya tak ambil satu sen pun. Jadi masuk dalam tabung. InsyaAllah saya akan set harga tak mahal lah. Tapi whatever profit itu memang kepada tabung kita. Jadi baju ni lepas tu of course lah SBS baju zip pakai comel ke main tu kan. Tu tapi hak siapa-siapa hak mari tu saya akan cendera mata, cendera hati daripada kita. SBS singgah buah semetar. Singgah buah semetar. Jadi kami saya dengan Zik berterima kasih, berbesar hati dapat undangan mengundang tetamu kita ni Wan Azlan lah. Sudi melapangkan masa dan sebagai cendera hatilah penghargaan kami kepada Terima kasih banyak dah. Terima kasih Ji. Pak Len lorak. Terima kasih dah. Singgah buah semetar. Pak Len ni lorak benar dia hari ni. Dia lorak. Muncul Dia ada aktiviti. Saya processor. Saya processor ada ke Zik. Kita ni bila masuk umur 60 ni saya ingat Terima kasih. relax semua tau. Tetapi weekend jadul. Weekend ke semua kebanyakannya sibuk. Sibuk Weekend dengan cucu, sibuk dengan undangan lah, sibuk nak pergi jalan lah. Masa ni pula demo ni, masa kita lah, maksud dia dah habis dengan anak-anak. Ada kalau ada pun cucu. Dan masa our time, me time, macam ada me time lah kan. Maknanya ada hok pergi jalan, ada gini, ada semua weekend. Jadi saya perasan waktu lah notice. Jadi alhamdulillah lah. Maknanya kita diberikan rezeki, kita berikan kesihatan yang baik untuk kita buat semua aktiviti ni. So saya sekali lagi mengucapkan bersama-sama dengan Zik berterima kasih pada Wailan kerana alhamdulillah sudi datang. Saya pun itulah. Terima kasihlah kepada G dengan Zik. Ni saya rasa ni lah selain daripada itulah ikatan ukhuwah ni sebab apa dia buat ni actually is sincere lah. I mean I can feel the sincerity from both of you. And saya rasa apa yang kita buat ni lah in Becak, I think in other batches pun dekat SMS ni, bila SBP ni sekolah asrama penuh duduk hostel ni dia lain lah dengan if you are from sekolah harian because the camaraderie itu is more visible and more stronger. And I think I'm lucky lah. So that being in SMS Kelantan tu is actually one of the defining moments of my life lah. So karakter pun colourful ke? Karakter pun colourful. Macam-macam. Life pun was colourful. But itulah in the end
Alhamdulillah lah. The bond the bond of camaraderie tu memang susah lah nak cari. Yeah. I think I also sense the same thing juga lah dengan my wife. Sebab my wife pun is from MRS MKB. So kuat juga set kita. And then tapi I can sense this because I'm half an outsider juga lah, because I also come from a sekolah harian. So I can sense that itu that difference. The difference lah. Inside and outside lah. Inside and outside. Yes, that's right. Sebab tu kita rasa kita take this opportunity. Mana Tuhan dah bagi kita jalan ni kan. Masuk sekolah asrama, jumpa Zik, jumpa Lel, jumpa the rest of our friends kan. Jadi dia ada, itulah, kita ada liku-liku hidup kita tersendiri. Tetapi bila masa-masa tertentu kita berkumpul semula. Yeah. Kita tak tinggal saing kita. Tak tinggal saing kita. Terutama hak susah. Lepas tu kita duk main huha-huha ni. Kita, that's why I kata masing-masing, Zik katalah, masing-masing dengan raga dia masing-masing. Tapi kita masih boleh menerima. Sebab kita hidup selama 5 tahun. Kalau Lel pun 2 tahun pun cukup. Hidup bersama, maknanya 24/7 bangun tengok muka supaya sama kan, macam adik-beradik lah. Jadi susah kita nak pecah sebenarnya lah. Sepatutnya kita jangan berpecah. Kalau boleh macam-macam mana pun kita mesti merapatkan saf, eratkan tali ni kan. Jadi sebab saya dengan Zik pun buat ni sebab taksir ni lah, taksir kita hilang balik. Kita dah hilang selepas sekolah ni, kita dah hilang seberapa lama, kita masuk berkumpul pula semula. Lepas tu kita buat reunion, banyak kali reunion, last kali yang 60 tu kan. Jadi kita taksir hanyut balik. Lepas tu masing-masing buat masing-masing punya ni kan. Masa retire. Lepas tu tiba-tiba kita tengok hak ni tak ada. Ni fasa hak ni lah. Fasa tiba-tiba hak ni pergi dah. Tinggal kan kita, tak boleh nak buat apa-apa dah kan. Jadi kita try lah merapatkan. Alhamdulillah lah. Itu Alhamdulillah dapat your friends like sebelum you habis guys. sila. So kita boleh tutup dah Zik. Sila masa pun dah habis dah. Masa tidak mengizinkan. Jadi kita ingatkan sejen ni lama. Tetapi rupanya tak habis lagi cerita Wellen ni sebenarnya. The early of the session siap kecek dash lagi. Jadi kita tak tahu mana besok kecek dash Tak bisa. Daripada mana dia belajar ni kan. Atau tak tahu lagi. Mungkin dia duduk di Netherlands for bukan Netherlands, Jerman. di Jerman. Deutsch. Okey. Kita tak tahu bahasa gab dia tadi. Tapi dia kecek tu macam kalau dia kecek ngarut pun kita pun terima lah. Jadi kita tak tahu. Dia spend sometimes dekat Germany dan banyak lagi. Tu tak kalau Don, kalau dia kecek Italian. Italian, Don Italian. Mipi sama lagi Netherlands. So a lot of benda yang kita tak tahu. So alhamdulillah habis dah kita ni. InsyaAllah lah kita jumpa in next episode pula. Harapnya kita boleh jumpa lagi lah dengan kita hotline pada Delta, Gamma, Alpha, InsyaAllah Beta kan. Mungkin lain kali kita boleh sambung lagi dengan cerita Welle. And then itulah alhamdulillah hari ni selesai satu episod lagi. Everything berjalan lancar. Syukur alhamdulillah. Then the next episode kita akan arrange, insyaAllah. Tengoklah macam semua, I think batch-batch kita ni semua dah ada dalam list. Cuba kita nak tengok kebetulan masa tu kan. Masa orang ni dia sibuk, kena panggil orang lain pula kan. Jadi tetapi kita nak tahu semua sayang kita, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.